Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anda Malaysia merupakan antara negara yang masih mengekalkan sebahagian besar kawasan hutannya? Namun, di sebalik kehijauan itu, wujud cabaran besar dalam memastikan kelestarian alam terus terpelihara. Baiklah, dalam video ini kami akan membincangkan tentang dasar perhutanan Malaysia yang menjadi panduan dalam pengurusan hutan di negara kita. Jom kita telusuri bersama bagaimana dasar ini menjadi benteng utama dalam melindungi khazanah hutan kita demi generasi masa depan. Malaysia mempunyai pelbagai jenis hutan yang sangat penting untuk ekosistem dan keseimbangan alam. Yang pertama ialah hutan hujan tropika, iaitu hutan yang sentiasa hijau dan lembap sepanjang tahun. Seterusnya ialah hutan Dipterocarpa Pama yang terdapat di kawasan tanah rendah. Ia mengandungi banyak spesies pokok berkayu keras dan menjadi sumber penting bagi industri perhutanan. Hutan Dipterocarpa Bukit pula terletak di kawasan berbukit. Ia berfungsi sebagai kawasan tadahan air dan memainkan peranan penting dalam mengekalkan kualiti alam sekitar. Dari segi urus tadbir, hutan di Malaysia diurus oleh 4 pihak utama. Majlis Tanah Negara berperanan menyelaras dasar-dasar perhutanan antara Kerajaan Persekutuan dan negeri. Pelaksanaan dasar dibuat oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia serta jabatan masing-masing di Sabah dan Sarawak mengikut perundangan negeri masing-masing. Gabungan ini penting bagi memastikan hutan kita diurus secara mampan dan kekal untuk generasi akan datang. Di Semenanjung Malaysia, Dasar Perhutanan Negara 2020 menetapkan sasaran untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% tanah negara diliputi hutan. Ia juga menekankan pengurusan hutan secara lestari, memperkukuhkan perundangan dan menyokong ekonomi hijau. Dasar Perhutanan Sabah 2018 pula memberi penekanan kepada pengeluaran kayu secara mampan, pembangunan hutan tanaman dan perlindungan hutan simpan. Dasar ini juga memperkenalkan sistem SFM dan menjadikan Sabah peneraju dalam pengurusan hutan tropika di rantau Asia. Bagi Sarawak, Forest Policy 2019 mengutamakan pengurusan hutan jangka panjang, penguatkuasaan lebih ketat terhadap pembalakan haram dan pelaksanaan teknologi pemantauan seperti GIS dan drone. Hutan adalah penting untuk alam sekitar dan manusia. Ia membantu menyerap karbon, mencegah banjir dan melindungi biodiversiti. Malaysia adalah negara megadiversiti dengan ribuan spesies flora dan fauna unik dalam hutan kita. Dari segi ekonomi, hutan menyumbang melalui hasil kayu dan ekopelancongan. Bagi komuniti orang asli, hutan juga adalah sumber kehidupan utama. Pengurusan hutan di Malaysia dijalankan melalui Dasar Perhutanan Malaysia 2021 dan Akta Perhutanan Negara 1984. Majlis Perhutanan Negara mengkoordinasi antara kerajaan negeri dan persekutuan, manakala Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia mengurus hutan simpan kekal. Kesimpulannya, hutan adalah aset negara yang wajib dipelihara demi kelestarian alam, pembangunan ekonomi dan masa depan generasi yang akan datang. Seterusnya, dasar perhutanan di Malaysia berhadapan dengan pelbagai isu dan cabaran yang semakin membimbangkan. Antaranya ialah penyahutanan, kemerosotan kualiti hutan, pencerobohan dan penorokan haram, pembakaran hutan, kemerosotan kepelbagaian biologi serta perubahan iklim global. Pembukaan hutan secara berleluasa untuk tujuan pertanian, pembangunan dan perlombongan menyebabkan kehilangan habitat semula jadi flora dan fauna, mengganggu ekosistem serta menyumbang kepada keputusan spesies. Aktiviti seperti pembalakan tanpa kawalan, kebakaran hutan dan eksploitasi spesies bernilai tinggi turut menjejaskan struktur dan kualiti hutan. Selain itu, pencemaran, serangan makhluk perosak dan bencana alam seperti tanah runtuh dan banjir mempercepatkan lagi kerosakan. Dalam masa yang sama, peningkatan suhu bumi akibat pelepasan gas rumah hijau telah mengakibatkan perubahan iklim yang mendadak, mencairkan glasier dan meningkatkan paras laut. Cabaran-cabaran ini menuntut pelaksanaan dasar perhutanan yang lebih mampan, tegas dan berkesan demi kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan generasi akan datang. Pelaksanaan dasar ini diselaraskan oleh kementerian yang bertanggungjawab dengan kerjasama kerajaan negeri serta agensi-agensi berkaitan. Setiap negeri menyesuaikan pelaksanaan dasar mengikut keperluan dan perundangan tempatan. Contohnya, Dasar Perhutanan Semenanjung Malaysia, Dasar Hutan Sabah dan Dasar Hutan Sarawak. Namun, terdapat cabaran seperti kurangnya pengetahuan dalam kalangan kaki tangan dan ketiadaan pengurusan bersepadu antara agensi. Oleh itu, beberapa langkah penambahbaikan dicadangkan, termasuk penggunaan teknologi digital, latihan kaki tangan, kerjasama antara agensi
dan semakan dasar secara berkala. Matlamat utama dasar ini adalah untuk memastikan ekosistem hutan seperti hutan bakau dilindungi dan dimanfaatkan secara mampat. Kesimpulannya, Dasar Perhutanan Malaysia bukan sekadar dokumen rasmi kerajaan tetapi merupakan satu komitmen yang berterusan untuk menjaga anugerah alam yang tidak ternilai ini. Dengan pelibatan semua pihak kerajaan, sektor swasta, NGO dan masyarakat, kita mampu memastikan hutan Malaysia terus subur dan berfungsi sebagai paru-paru negara. Ingatlah kawan-kawan, menjaga hutan bukan hanya tanggungjawab pakar tetapi amanah bersama demi masa depan bumi.